Betul ke kalau baru saja membuat pinjaman tidak boleh buat pinjaman dalam masa terdekat? Jawapannya betul sekiranya anda mohon di bank yang sama, dan tidak betul sekiranya anda mohon dengan bank lain. Tuan-tuan, seseorang boleh membuat komitmen sehingga 60% daripada pendapatannya. Tuan-tuan, sekiranya anda punya gaji 3,000 sebagai contoh, anda buat komitmen baru 10%, iaitu 300, anda boleh buat sampai 1,800, anda masih lagi ada baki 1,500 untuk membuat sebarang komitmen. Dan logiknya tuan-tuan, mana-mana bank pun akan menerima permohonan anda sekiranya anda membuat permohonan pinjaman daripada mereka. Tuan-tuan, tidak kisah anda baru lulus ataupun apa saja, asalkan anda ada baki DSR dan bank meyakini anda boleh membayar di dalam komitmen 60% daripada pendapatan bulanan anda itu. Tuan-tuan, saya harap jawapan ini dapat didengari oleh anda yang memerlukan soalan ini. Tuan-tuan, banyak orang tanya saya baru lulus bank A, adakah saya boleh dapatkan daripada bank B? Jawapannya boleh. Kadang-kadang di Malun kami masuk di dua permohonan, tuan-tuan, di bank A dan di bank B, untuk menyatukan mendapatkan dana yang diperlukan mengikut saiz dana yang diperlukan pelanggan kami. Jawapannya logiknya memang boleh, asalkan DSR anda tidak melebihi daripada 60%. Dan di Malun kami mendapatkan dana daripada bank, koperasi dan agensi kerajaan, dan Malun adalah syarikat konsultasi kewangan untuk rakyat Malaysia. Permohonan boleh buat di atas talian ataupun datang ke pejabat kami, pergi ke profil saya dan waham nombor di profil. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.